Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Hajar. Hari ini Umi nak buat butter rice cake ya. Bahan-bahan yang diperlukan: susu cair, full cream ya, gula, esen vanila, butter, telur dan juga tepung pulut ya. Ini saja bahan-bahannya ya sahabat. Jom kita mula. Mula-mula kita panaskan susu cair ini ya. Bersama dengan butter. Bila butter dah larut macam ni, kita tutup api ya, dan kita biarkan dia seketika supaya dia suam, baru kita buat kuih ya. Sekarang ni kita nak pukul telur dengan gula. Bila gula dan telur ni telah bercampur dengan sebati, kita masukkan esen vanila ya. Satu tutup ataupun satu sudu kecil ya. Kita pukul dia lagi bagi sekata dan sebati. Kita masukkan susu dan butter tadi yang telah kita cairkan ya. Masukkan susu ni dalam keadaan hangat ya. Tak suam tapi hangat ya. Kita kacau bagi sekata dan sebati. Kemudian kita masukkan tepung ni sedikit demi sedikit. Bila dah sebati dan sekata macam ni, kita tapis dia ya. Kita tapis dia supaya tak ada tepung yang berketul-ketul ya. Kita panaskan oven 180 darjah Celsius atau mengikut kapasiti oven masing-masing ya. Selama 10 minit baru kita panaskan acuan dan kita sapu butter ya. Kemudian baru kita letak adunan ni. Jadi sekarang ni kita tunggu sebentar ya. Kita sapu butter acuan ni ya, supaya dia tak melekat. Kemudian kita panaskan selama 5 minit, baru kita tuang adunannya. Kita nak panaskan dia. Kita kacau dulu adunan ni ya, supaya dia sekata. Alhamdulillah dia dah masak dengan cantik. Kita keluarkan dia daripada acuan ya. Ini dia hasilnya butter rice cake untuk berkongsi
kesian hari ini. Rasanya sangat sedap ya. Rangup di luar, lembut di dalam ya. Dan sesuai kita jadikan teman minum teh ataupun kopi bersama keluarga tercinta kita pada waktu petang hari ya. Umi ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat mencuba. Kita ambil satu ya, kita tengok kejadian dia. Ini sangat lembut di dalam dan rangup di luar ya. Sesuai jadi teman minum kopi kita.